Akhirnya, semua 4 suspek yang merogol pelajar tingkatan 3 itu telah pun dibuang sekolah setelah Lembaga Tata Tertib Sekolah bermesyuarat dan membuat keputusannya pada hari ini. Yang inilah yang rakyat nanti-nantikan. Yang inilah yang sepatutnya dibuat lebih awal sebenarnya. Yang inilah yang sepatutnya disebut oleh Menteri Pendidikan ketika respon kepada media. Inilah cara pengurusan krisis yang betul. Jawab perkara yang boleh mengurangkan keresahan rakyat. Jawab menunjukkan empati, simpati kepada mangsa. Bukan bercerita tentang yang merogol itu nanti nak kena ambil SPM, masa depan yang kena ambil kira. Bukan macam tu. Saya cadangkan. Menteri Pendidikan, tolonglah letak jawatan. Tolonglah. Gantilah dengan orang lain. Yang Mak Perdana Menteri, tolong ganti Menteri Pendidikan dengan orang lain. Banyak lagi orang yang lebih layak untuk ganti. Kalau tak ada orang, lantik Ketua Pendidikan yang lebih sesuai untuk jadi menteri. Lantik jadi senator, lantik jadi menteri. Buanglah menteri-menteri yang dah terbukti gagal menjalankan tugas mereka sebagai menteri. Rakyat semakin resah. Sepatutnya rakyat semakin tenang dengan penyelesaian menteri. Dan tidak berakhir di sini. Kementerian Pendidikan mesti terus mempamerkan, meyakinkan, membentangkan apa plan yang selamat untuk sekolah kita ni. Mententeramkan ibu bapa dan rakyat supaya sekolah kita ni benar-benar dianggap selamat. Itu kes yang dilaporkan, kes rogol yang dilaporkan, didedahkan. Macam mana pula dengan kes-kes lain yang tak didedahkan, yang tak dilaporkan? Inilah perkara yang perlu ditangani dengan serius. Kita menegur, dengarlah teguran kita. Rakyat bercakap, dengarlah suara rakyat. Jangan duk jegim mata saja.